Alhamdulillah. Dapat juga tiket balik raya last minute. Ya. Untunglah dapat balik. Ai, lain macam bunyi. Kau dah beli tiket balik ke belum? Dah beli dah. Dah tu, apa yang untungnya? Kau pun dapat balik raya juga. Dapat tu memang dapat. Tapi nikmat raya pertama tu tak dapat. Aku balik raya keempat. Biar betul kau. Orang lain nak balik raya kat kampung, nak sembahyang raya kat kampung. Kau takkan nak sembahyang dekat asrama. Kau jangan main-main. Aku tak main-main lah. Aku serius. Okey.